Alright, so ini adalah mikrofon Saramonic Blink 100 B2. Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel Project Share. So guys, untuk video kali ini saya akan review satu lagi wireless mikrofon daripada Saramonic. Kali ini adalah model Blink 100 B2. So siapa-siapa yang tengah cari satu wireless mikrofon, follow video ni. Mana tahu korang teracun untuk dapatkan this Saramonic wireless microphone Blink 100 B2. So ada dua transmitter, maksudnya dua mikrofon dalam satu kotak ni guys. Alright, Saramonic mention compatible with smartphone, tablets, kamera, camcorders dan juga device yang lain lagi. Okey, tanpa masa jom kita lihat apa yang korang akan dapat dalam kotak Blink 100 B2 ini. So dalam kotak ni ada dua lagi kotak, ni kotak yang satu dan ni yang kedua. Alright, kita buka semua. Okey, itu sahaja yang korang akan dapat dalam kotak ni. Kita letak tepi. Kotak yang pertama ni, this one guys. Alright, kita akan buka dia. Oh, nice. So dia akan jadi macam ni guys. Ada satu receiver dan juga dua transmitter. Alright. Okay, yang kurangnya di sini dia tidak letakkan ikon ataupun tanda yang mana satu receiver, mana satu transmitter. So siapa-siapa yang first time gunakan wireless microphone, dia akan keliru sikit. Untuk kenal mana satu receiver dan juga transmitter, senang sahaja guys. Ni bahagian atas. Okay, untuk receiver dia akan ada satu port untuk line out, untuk kita cucuk kepada device. Lubang ni dia tulis out. Untuk transmitter ataupun mikrofon, dia ada mikrofon atas ni. Okay, lubang ni kalau korang boleh nampak. Okay, first sekali untuk dia punya design sangat kecil guys. Nampak ni, saya punya jari size dia lebih kurang macam ni sahaja. Okay, kecil dan depan ada tulis Saramonic. Bahagian belakang dia gunakan klip macam ni. Okay, klip macam ni tapi tidak boleh pusing. So korang just gunakan klip macam ni sahaja. Tepi ni ada USB-C untuk charging dan juga button on off di bahagian tepi sini. Alright, itu sahaja yang korang akan dapat. Dan untuk transmitter pun sama sahaja. Okay, gunakan klip macam ni, cuma dia ada bahagian tepi button volume up and down. Alright, so atas ni dia punya mikrofon dan tidak ada untuk external microphone. So dia just clip sahaja macam ni. Okay, kotak yang kedua korang akan dapat, wow, satu pouch bag, satu lagi user manual dan juga ada stiker Saramonic bahagian dalam ni. So ini dia punya pouch bag, ada beberapa kompartmen lah dalam bag ni. 3 unit USB-A to USB-C, 2 unit windshield ataupun muffler ni, satu kabel TRRS ni untuk smartphone dan juga TRS untuk kamera. So itu sahaja yang korang akan dapat, dan tanpa buang masa jom kita try quality audio daripada Saramonic Blink 100 B2. Let's go. Alright, so kita sudah attachkan mikrofon Saramonic Blink 100 B2 ni, okay, kepada kita punya kamera. Korang boleh gunakan di smartphone, gunakan kabel ni. Alright, so sekarang ni ini adalah quality audio daripada this microphone. Ini microphone yang pertama dan microphone yang kedua. Ni in case kalau korang nak gunakan untuk dua orang lah. Dan ini microphone yang kedua, microphone yang pertama. Okey, ini tanpa kita aktifkan noise reduction ataupun noise cancellation, sebab microphone ni juga support noise reduction guys. Alright, so ini adalah microphone Saramonic Blink 100 B2. Test mic 1, 2, 3 dan saya attachkan dia punya muffler ataupun windshield ni. Okey, jadi ini adalah quality audio daripada Blink 100 B2, dan antara yang menariknya adalah ultra compact dan juga portable. Yes, memang sangat-sangat portable dan juga kecil guys untuk mikrofon ni. Up to 50 meter wireless. So untuk dia punya operation range, mikrofon ni korang boleh gunakan sejauh 50 meter daripada device rakaman ataupun kamera korang lah. Untuk mikrofon ni dia jenis omnidirectional pickup pattern, so dia akan capture audio di sekeliling. Dan untuk mikrofon ni guys, korang boleh onkan active noise reduction ataupun cancellation. Caranya mudah saja untuk aktifkan noise reduction ataupun NR. Di bahagian tepi ni, okay, dia ada dua button, volume up dan juga volume down. Korang just tekan secara serentak. So sekarang ni lampu dia warna biru guys, okay? Dan bila kita tekan serentak, okay, so sekarang ni dia punya lampu warna hijau, okay? Lampu hijau maksudnya dia punya noise reduction cancellation sudah on. So ini adalah quality audio yang korang boleh dengar bila kita aktifkan noise cancellation untuk Saramonic Blink
100 B2 ini. Okey, test mic 1 2 3, test mic 1 2 3. So, ini adalah kualiti bila korang aktifkan noise cancellation, dan jom kita dengar sedikit noise yang di-capture daripada mikrofon ni. Kita offkan balik dia punya noise cancellation. Okey, untuk offkan korang just tekan juga secara serentak sekali. Okey. Dan sudah tukar jadi warna biru. Okey, kita diam seketika beberapa saat untuk dengar dia punya noise. 1 2 3. Alright, so itulah dia punya noise. Kualiti audio daripada this mikrofon Saramonic Blink 100 B2, satu mikrofon yang kecil, tapi bagi saya dia punya kualiti audio not bad lah. So kepada siapa mikrofon ni adalah kepada korang yang rajin buat konten dan mahukan satu jenis mikrofon yang kecil dan senang untuk dibawa ke mana-mana, mungkin Saramonic Blink 100 B2 ni adalah pilihan korang. Alright, just nice lah, okay. Tapi antara kekurangan yang saya kurang berminat untuk this mikrofon adalah dia punya mikrofon ataupun transmitter korang tidak boleh cucu external mikrofon, so dia akan just macam ni sahajalah. Okay, dan rupa dia akan jadi macam ni, penggunaan dia akan jadi macam ni sahaja ataupun korang just pegang macam ni. So secara kesimpulan guys, korang sudah dengar sendiri dia punya kualiti audio daripada mikrofon ni dengan kita tanpa aktifkan noise cancellation ataupun dengan kita aktifkan noise cancellation. So pilihan di tangan korang untuk dapatkan this mikrofon ataupun tidak. Kalau korang mau dapatkan, korang boleh klik link di bahagian description. Korang boleh explore lebih lagi dia punya spek dan harga, korang boleh nampak di situ, sebab harga dia ni bergantung kepada promotion semasa. Alright, saya harap video ni sedikit sebanyak boleh bagi gambaran korang untuk dapatkan mikrofon kegemaran dan juga pilihan korang. Okay, so itu saja untuk video review kita kali ini, wireless microphone. Kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb. Assalamualaikum. Bye bye.